Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Okey, jom ke Expo Institusi Pendidikan TVET KKDW bagi tahun 2025 pada 10 hingga 12 September 2025 dari jam 9 pagi hingga 6 petang bertempat di Ipoh Convention Center ICC, Ipoh, Perak. Pelbagai acara menarik, antaranya peluang pengajian TVET, peluang pekerjaan, pameran dan demonstrasi, pertandingan kreativiti dan inovasi, pertandingan kemahiran, tekno-usahawan dan pameran industri, pertandingan operasi drone dan banyak tekno-usahawan dan pameran industri, pertandingan operasi drone dan banyak lagi. TVET at KKDW, pilihan kemahiran anda. Saya Muhammad Syakir Hakimi bin Farizan, moderator bagi webinar kali ini. Dan hari ini kami bawakan kepada anda sesi webinar yang bertajuk dengan tajuk perbincangan iaitu kerjaya beliau dalam industri mekanikal dan pembuatan. Hari ini kita bersama panel yang figura-figura hebat dalam bidang kita, bidang TVET, iaitu saya memperkenalkan panel kita yang pertama iaitu Meja Bersekutu Pertahanan Awam Cik Ridwan bin Muhammad Isa, Pengarah Kolej Kedah. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Sihat tuan? Alhamdulillah. Okey, untuk kita teruskan ke panel yang kedua iaitu Datuk Muhammad Azali bin Muhammad Bakri, Chief Technical Officer Novat dari Alam Serantau Sedia Berhad, lantikan CFO untuk syarikat-syarikat di bawah naungan BIB, Novat Teknologi Sedia Berhad, Scoffic Engineering Sedia Berhad dan Spektrum Dagangan Sedia Berhad, dan juga merupakan seorang yang sangat berpengalaman luas dalam bidang mekanikal. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk sihat Datuk? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, bagus. Okey. Untuk panel kita yang ketiga, kita bersama dengan Encik Abdul Rashid bin Abdul Jalil, pengurus servis dan meta dari Hong Leong Yamaha Motor Sedia Berhad. Assalamualaikum Tuan Abdul Rashid. Waalaikumsalam. Salam. Sihat Tuan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tuan Abdul Rashid berpengalaman luas dalam bidang teknologi motosikal dan kini sedang berkhidmat dengan Hong Leong Yamaha Motor, betul? Tuan? Betul. Okey. Hari ini kita akan berbincang mengenai topik yang sangat penting iaitu kerjaya beliau dalam industri mekanikal dan pembuatan. Okey, topik ini bukan sahaja relevan dengan perkembangan industri negara, malah turut menyentuh soal masa depan beliau. Okey, sebagai pemangkin utama kepada daya saing Malaysia di peringkat global. Okey, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada ketiga-tiga panel jemputan kita kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi pandangan serta pengalaman berharga bersama kita hari ini. Okey, saya ingin meneruskan ke agenda utama kita iaitu soalan-soalan lah mengenai webinar kita pada hari ini. Okey, mungkin kita boleh mulakan dahulu dengan Tuan Meja Bersekutu Pertahanan Awam Cik Ridwan bin Muhammad Isa, Pengarah Kolej Kedah. Okey Tuan, apabila kita bercakap tentang sektor mekanikal dan pembuatan, kita sebenarnya sedang membicarakan tentang sebuah ekosistem besar yang bukan sahaja merangkumi pengeluaran produk tetapi juga inovasi dan teknologi, adaptasi digitalisasi serta keberkesanan tenaga kerja mahir yang lahir daripada institusi pendidikan dan latihan teknikal. Okey, justru soalan yang saya ingin ajukan berdasarkan pengamatan serta pengalaman luas Tuan dalam TVET, dalam menguruskan institusi TVET, boleh Tuan kongsikan tentang landscape industri mekanikal dan pembuatan di Malaysia pada hari ini. Silakan Tuan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kita Cik Muhammad Syakir Hakimi. Selamat petang tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah kalau kita tengok sekarang ni topik kita ni berkenaan teknologi mekanikal dan juga pembuatan lah. Kalau ikut dalam daripada kami sendiri pihak institusi TVET ni, kita tengok industri mekanikal dan pembuatan di Malaysia ni sangat berkembang lah dari semasa ke semasa, terutamanya dalam bidang automasi dan juga teknologi canggih seperti robotik dan juga kecerdasan buatan ataupun AI yang kita sebut sekarang ni.
So jadi sebenarnya benda ni memberi peluang ataupun membuka ruang yang besar lah kepada kita punya remaja ataupun belia-belia yang belajar dalam bidang TVET untuk mengupdatekan lagi skill dia orang dalam bidang kemahiran ni dalam bidang otomasi dan juga pembuatan. Dan juga kalau kita tengok walaupun masih lagi canggih kecanggihan yang ada sekarang ni, dari segi kemahiran tradisional tu masih lagi diperlukan, terutamanya melibatkan penyelenggaraan yang memerlukan tenaga manusia itu sendiri dalam bidang mekanikal dan reka bentuk. Kalau kita tengok peranan industri mekanikal dan pembuatan dalam ekonomi ni, industri pembuatan ni merupakan antara penyumbang terbesar dalam KDNK sektor pengindustrian di Malaysia, lebih daripada 20%, dan juga sub-sektor utama elektrik, elektronik, A&E, otomotif, fabrikasi logam, peralatan industri serta mesin mekanikal antara yang penyumbang besar. So dia menyediakan juga puluhan ribu, kalau kita tengokkan dekat Malaysia ni, banyak lagi tenaga mahir yang diperlukan yang masih lagi perlu dalam bidang industri dan juga khususnya dalam bidang teknikal, juruteknik, jurutera dan pengurusan operasi. Jadi peranan institusi TVET ni lah untuk memastikan ni kita kena keluarkan lebih ramai remaja untuk mengisi kekosongan-kekosongan dalam bidang mekanikal ini. Dan juga kita tengok kita tak terlepas juga kalau tengok dari segi peralihan ke arah industri 4.0 ni kan, dah lama sebut IR 4.0 ni. Banyak kilang kalau kita tengok syarikat tempatan sudah mula mengintegrasikan lah antara otomasi, robotik, kecerdasan buatan yang saya sebut tadi yang melibatkan AI, IoT dan juga sistem digital. So dia orang dah integrate semua ni untuk memudahkan lagi pekerjaan dalam bidang 4.0 ni. Teknologi seperti CNC, machine additive manufacturing, 3D painting dan juga smart factory semakin digunakan. Dan cabaran utama sekarang ni iaitu kekurangan tenaga kerja yang benar-benar mahir dalam bidang digital manufacturing dan juga data analitik yang perlu kita isikan. Jadi saya tengok peluang dalam sektor ni sangat besar kepada belia-belia kita, dan insya-Allah kita akan integrate apa saja yang keperluan teknologi yang terkini dan sangat memainkan peranan penting lah untuk kita berikan kepada belia-belia yang belajar, terutamanya macam kami di Kolej Kedah itu sendirilah, peranan kita yang dalam sektor institusi itu sendiri. Itu dulu untuk pembukaan daripada saya lah, moderator itu Encik Syakir. Saya serahkan balik kepada Encik Syakir. Okey, terima kasih Tuan Cik Ridwan. Okey, terima kasih atas pandangan yang cukup bernas sebentar tadi. Jelas sekali industri mekanikal dan pembuatan kini sedang bergerak pesat ke arah revolusi industri 4.0 dengan teknologi tinggi dan keperluan pasaran global. Okey, perubahan ini tentunya bagi saya membuka peluang baru, tetapi pada masa yang sama turut menuntut belia kita agar bersedia dengan kemahiran baharu serta lebih berdaya tahan tinggi. Okey, saya nak teruskan kita punya webinar hari ini dengan bertanyakan soalan kepada panel yang kedua, iaitu Datuk Azali. Okey Datuk, dalam ekosistem pembangunan negara, sektor mekanikal dan pembuatan sering dianggap sebagai nadi utama yang menyokong pertumbuhan ekonomi serta memperkukuh daya saing Malaysia di pesada global. Okey, lebih penting lagi, sektor ini menawarkan ruang kerjaya yang luas kepada generasi muda, khususnya belia yang bakal menjadi pemangkin masa depan. Okey, soalan saya Datuk, dari sudut industri, mengapa bidang mekanikal dan pembuatan begitu penting kepada belia di Malaysia? Okey, silakan Datuk. Okey, terima kasih kepada moderator kita, Cik Syakir. Okey, industri ini penting kerana ia merupakan nadi kepada pembangunan negara yang melibatkan sektor otomotif, mesin, fabrikasi logam dan teknologi pembuatan moden. Beliau berpeluang mendapat pekerjaan stabil dengan gaji kompetitif serta ruang untuk berkembang sebagai juruteknik, jurutera ataupun usahawan. Ya. Contoh macam Malaysia masih lagi destinasi strategik pelaburan syarikat antarabangsa. Ya, kalau kita lihat sekarang ni contoh-contoh lah. Seperti semiconductor, otomotif, elektrik, komponen mekanikal dan berketepatan tinggi. Jadi kat sini kalau kita lihat
kawasan-kawasan yang hub utama lah di Malaysia macam Pulau Pinang, Selangor, Kedah, Kulim High Tech jadi hub utama lah untuk pelabur-pelabur daripada luar senang kata untuk menjana ekonomi. Ya, industri kecil sederhana IKS SME pula menjadi tulang belakang dalam rantaian bekalan komponen mekanikal dan fabrikasi. Kalau kita tengok mekanikal dan pembuatan ni dekat Malaysia kita masih lagi kurang dan skill untuk kita naikkan. Jadi kemahiran-kemahiran ni kita masih perlukan untuk kita kembangkan kepada IR 4.0 lah, seperti mana meja bersekutu Cik Rizwan maklumkan tadi. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Datuk atas penerangan tersebut. Okey, daripada apa yang saya dapat daripada apa yang Datuk jelaskan tadi, jelaslah bahawa kelestarian kerjaya dalam industri mekanikal pembuatan tidak hanya bertunjangkan kemahiran teknikal tetapi turut menuntut kemahiran insaniah, keupayaan berkomunikasi tuntas, berkepimpinan berwibawa, sinergi berpasukan serta adaptasi terhadap ekosistem kerja. Okey, ini memperlihatkan bahawa keseimbangan antara kepakaran teknikal dengan kecerdasan insaniah merupakan prasyarat utama bagi beliau untuk tampil relevan dan berdaya saing di pentas industri. Okey, saya nak teruskan webinar kita dengan bertanyakan soalan kepada panel kita yang ketiga iaitu Encik Abdul Rashid. Okey, Encik Abdul Rashid. Walaupun beliau sering digambarkan sebagai tulang belakang masa depan industri, terdapat pandangan bahawa program latihan yang disediakan oleh industri masa depan industri, terdapat pandangan bahawa program latihan yang disediakan oleh banyak syarikat, maksudnya syarikat lah, masih bersifat terhad, okey, fragmentary dan tidak menyeluruh. Ini menimbulkan tanda tanya tentang kesungguhan industri dalam membangunkan bakat beliau. Okey, soalan saya Encik Abdul Rashid, dari sudut pandang industri, sejauh mana syarikat di Malaysia menyediakan program latihan yang memadai untuk membantu beliau mengasah kemahiran mereka? Silakan Encik Abdul Rashid. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Jadi saya berpandangan bahawa TVET ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk masa depan belia, terutamanya dalam menyediakan kemahiran yang praktikal dan berfokus industri dan boleh digunakan pakai dalam industri pekerjaan. Okey. Jadi untuk ubah perkara ini, saya lihat ada beberapa pendekatan penting yang perlu dilakukan, iaitu yang pertama sekali pendedahan awal di peringkat sekolah menengah. Okey, jadi pelajar perlu diberi maklumat yang jelas dan bahawa potensi pekerjaan melalui TVET ini ada. Dan ramai sebenarnya tak tahu bahawa graduan TVET boleh juga menjadi jurutera, usahawan atau tenaga pengajar, bukan sekadar dia orang panggil tukang ataupun foreman ataupun budak kilang semata-mata. Alright. Jadi yang kedua, kerjasama erat antara institusi latihan dan industri. Okey. Jadi bila mana pelajar ni dijalankan latihan industri dalam industri yang sebenar, mereka akan lebih bersedia dan juga meningkatkan keyakinan. Mereka juga mendapat mudah untuk mendapat peluang pekerjaan selepas mereka tamat latihan. Baik, dan yang ketiga iaitu peluang perkembangan kerjaya yang luas. Okey, jadi graduan TVET ni kebanyakan mereka tak tahu mereka juga mampu untuk menyambung pengajian ke tahap yang lebih tinggi. Malah juga ada juga program-program yang boleh membawa mereka keluar negara untuk meneruskan pengajian. Okey, jadi penekanan juga harus diberikan kepada pelajar dan juga masyarakat agar mereka nampak bahawa laluan ini sebagai laluan arus perdana, bukan jalan pintas. So sebenarnya mereka ni mungkin tak nampak haluan kerjaya. Jadi kita ini memainkan peranan untuk kita kongsikan, untuk kita sebarkan bahawa haluan kerjaya dalam bidang TVET ini sangatlah luas dan
untuk kita kongsikan jugalah kepada mereka. Baik. Terima kasih tuan. Okey, terima kasih Cik Abdul Rashid. Okey, atas penerangan tadi kita dapat lihatlah bahawa program latihan yang cukup sebenarnya telah diberikan oleh pihak industri untuk membangunkan beliau kita kan, untuk mendepani cabaran-cabaran di masa akan datang. Okey, untuk itu saya nak teruskan soalan saya kepada Tuan Pengarah, iaitu Tuan Cik Ridwan. Untuk soalan yang keempat, dalam kerangka teknikal dan vocational, institusi TVET sering dianggap sebagai medan utama melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu mendepani tuntutan industri. Okey. Namun realitinya, beliau yang baru ingin menceburi bidang tidak terlepas daripada berdepan pelbagai cabaran. Baik dari segi persepsi masyarakat, tahap kesiapsiagaan, maupun kemampuan menyesuaikan diri dengan budaya pembelajaran yang berorientasikan praktikal. Maksudnya beliau sebelum ini berada di sekolah, bukannya praktikal, maksudnya dalam keadaan belajar yang mengikut arus perdana, bukannya by hand, maksudnya pembelajaran tu. Okey, Tuan Cik Ridwan, dari sudut akademik TVET sebagai pengarah Kolej Kedah, apakah cabaran yang lazim dihadapi oleh beliau ketika mula melangkah ke bidang ini? Okey, silakan Tuan. Okey, terima kasih kepada moderator, Cik Syakir. So kalau kita tengok dalam bidang TVET lah, cabaran untuk institusi TVET itu sendiri dan juga persiapan beliau itu sendiri untuk orang kata menjadi part of team dalam institusi TVET tu. Jadi dalam pertama sekali pelajar-pelajar tu kalau kita tengoklah mungkin sebelum ni dengan teori. So banyakkan sekarang kita akan lebihkan dengan practical. Lebih kurang, kalau dekat Kolej Kedah lebih kurang 70% kita more to practical. Jadi apa yang pelajar tu kita tengok kurang daripada pendedahan kepada mesin ataupun kepada satu-satu benda yang simulator yang sebenar dalam bidang industri. Tapi bila masuk ke institusi TVET ni kita lebih pada practical dan hands on kepada peralatan ataupun sistem pengeluaran moden dalam bidang industri itu sendiri. Kita buat pengenalan kepada pelajar itu sendiri secara real ataupun praktikal secara real. So yang kedua saya tengok untuk institusi TVET itu juga, yang mana masih lagi orang kata kalau kita tak bergerak seiring dengan industri, macam saya sebut tadi AI, IoT dan sebagainya menuju ke negara maju ni, kalau kita masih lagi mengekalkan missionary ataupun sistem pembelajaran yang secara tradisional ataupun tak nak berubah, itu satu benda yang besar lah. Maksudnya benda yang besar sangat perlu kita fikirkan untuk kita buat perubahan supaya kita tidak ketinggalan. Kalau kita tak berubah, orang tinggal kita, mari kita ke belakang lah kan. Jadi industri ni sentiasa pantasnya dalam bidang otomotif ke ataupun dalam bidang apa saja, dengan kecanggihan sekarang ni sentiasa dia ke depan. Jadi institusi TVET kena adapt, kena terima, kena absorb semua perubahan-perubahan yang terkini dan kita kena bergerak seiring, bukan bergerak ke belakang lagi dah, tapi bergerak seiring atau malah kita lebih laju ke depan supaya pelajar-pelajar yang masuk dalam institusi TVET itu pun dia dah dapat pendedahan yang betul-betul yang memenuhi kehendak industri itu sendiri. Dan juga yang salah satu kemahiran kita dah bagi, orang kata apa, dalam teknologi pun kita dah bagi apa yang secara praktikal kita dah buat, tapi yang salah satu penting pada pelajar tu dalam bidang soft skill. Tadi hard skill, tapi soft skill pun sekarang ni penting. Jadi pelajar-pelajar yang keluar sekarang ni bukan hanya pandai mekanik motosikal ataupun hanya pandai welding ataupun dan sebagainya lah, tapi tak ada soft skill, iaitu dalam bidang cara nak bekerja dalam teamwork, macam mana nak critical thinking, macam mana dari segi disiplin dan juga kepimpinan. Jadi dia pandai mengimpal contohnya, tapi tak pandai, tak berdisiplin masuk dalam bidang industri pun pihak industri tak akan terima benda-benda macam tu. Jadi peranan institusi TVET tu sangat besar untuk kita integratekan, kita sepadukan ataupun kita sinergikan antara hard skill dan juga soft skill supaya mengeluarkan satu tenaga mahir di pasaran ni yang betul-betul memenuhi dan juga melengkapkan keperluan industri pada masa kini. Itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Cik Ridwan. Okey, daripada apa yang Tuan sebut tadi, saya
pada hakikatnya betul, saya nampak cabaran yang paling dominan bagi beliau ketika menjejakkan kaki ke bidang ni ialah persepsi yang masih membataskan serta tuntutan adaptasi kemajuan teknologi yang semakin lama semakin pesat. So saya nak teruskan lagi soalan kepada panel kita yang seterusnya, iaitu Datuk Azali. Okey Datuk, sering kali kita mendengar bahawa industri bergerak lebih pantas daripada keupayaan tenaga kerja. Untuk menyesuaikan diri, maka timbul persoalan besar. Adakah belia kita benar-benar bersedia atau mereka masih jauh ketinggalan? Okey, untuk soalan saya, Datuk, dari sudut pandang industri, bagaimana beliau boleh mempersiapkan diri untuk menghadapi cabaran ini dan apakah kemahiran praktikal yang amat diperlukan ketika ini? Silakan Datuk. Okey, terima kasih. Untuk berjaya dalam industri ini, beliau perlu memiliki kombinasi kemahiran teknikal dan juga soft skill. Dari segi teknikal, pengetahuan, dalaman, automasi, reka bentuk. Macam reka bentuk ni, kita pun kalau kita tengok dekat dalam industri, pelbagai software yang dah ada, ya, bukan sahaja CAD, pelbagai. Jadi kat situ kemahiran untuk soft skill ni harus diterapkan lagi lah, ya. Dan penambahan tentang sistem mekanikal sangat penting, ya, sebab bila dalam sistem mekanikal ni pengetahuan senang kata kebanyakannya di luar kotak lah. Kadang kita dapat satu pembuatan sebegini, tapi bila on industri dia agak berbeza sedikit lah. Terutama macam dalam bidang HVAC, ya. Kita dapat ilmu cuma basic sahaja, tapi bila dalam industri kita ikut kepada trend, apa yang ada. Jadi kat situ pelajar ataupun belia perlu adopt dengan teknologi-teknologi yang terkini, ya. Namun kemahiran seperti menyelesaikan masalah, kerjasama pasukan, komunikasi yang berkesan juga semakin dicari oleh majikan. Ya, contoh macam saya sendiri, saya bergerak dalam HVAC, teknikal. Kita kekurangan tenaga mahir. HVAC sendiri pun kita masih lagi kurang, ya. Kebanyakannya masih lagi dalam bergap dalam kelompok yang kecil, ya. Untuk teknologi-teknologi yang lebih besar, mereka masih lagi kurang dalam kemahiran tersebut, ya. Benda ni yang harus kita pupuk daripada TVET. Sebab ni bila kita tak gerakkan daripada awalan, bila dalam industri mereka akan rasa terkebil-kebil, sebabnya tak dapat peluang untuk memperkembangkan lagi. Okey, kebanyakannya memang majikan akan mencari pekerja-pekerja bukan sahaja daripada segi akademik, tapi daripada segi kemahiran berfikir. Contohnya macam dalam fire protection pun kita kurang lagi. Sebab kalau saya lihat daripada industri, kita kurang dalam penglibatan untuk penjagaan keselamatan. Ini pun mungkin kita boleh ketengahkan dalam TVET, ya, untuk pada masa akan datang. Banyak pekerjaan dalam industri mekanikal pembuatan melibatkan kerjasama antara pelbagai jabatan. Jadi kemampuan bekerja dalam pasukan adalah satu kemahiran yang sangat penting lah. Soft skill ini bukan hanya boleh dapat melalui pembelajaran di dalam bilik kuliah, namun melalui penyertaan dalam aktiviti luar bilik kuliah seperti penyertaan dalam program-program pembangunan modal insan, cara berinteraksi. Ini juga dapat membantu membina personality belia dalam menaikkan nilai mereka sebagai yang diperlukan dalam pasaran industri, ya. Kalau tengok daripada industri, kita memang banyak memerlukan. Sekarang dunia ke arah kepada IR 4.0
di mana kecepatan tu dah membatasi. Jadi macam belia-belia kita patutnya boleh masuk dalam program TVET yang dikeluarkan. Dan untuk program yang telah dilaksanakan oleh TVET, kita harap untuk latihan industri. Latihan industri itu perlu dipanjangkan kerana di situ para pelajar ataupun belia dia dapat lagi pengalaman tu. Sebabnya waktu pembelajaran mungkin banyak mendapat pendidikan ikut silibus, tapi di industri mengikut apa yang diperlukan. Itu saja daripada saya. Okey Datuk, terima kasih Datuk. Okey, saya bersetuju dengan apa yang Datuk bicarakan. Untuk mendapat kelestarian kejayaan dalam industri ini tidak sekadar hanya bergantung pada kepakaran teknikal saja, tapi turut memerlukan kemahiran interpersonal yang halus seperti komunikasi berkesan, kepimpinan dan sinergi berpasukan. Seperti Datuk sebutkan juga tadi, dalam hal ini boleh kita temui ataupun kita boleh perbaiki dengan internship ataupun praktikal ketika bekerja kan. So kita boleh dapat benda tu. Okey, so terima kasih Datuk. Okey, saya nak teruskan ke ahli panel yang seterusnya, iaitu Abdul Rashid. Syed Abdul Rashid. Okey, pada pandangan Tuan Abdul Rashid, apakah peranan penting sektor TVET dalam membina masa depan beliau dan bagaimana kita boleh menjadikan bidang kemahiran ini sebagai pilihan utama, bukan sekadar pilihan kedua? Okey, silakan Syed Abdul Rashid. Okey, baik. Jadi saya teruskan dengan pandangan. Okey, jadi dari sudut pandangan industri okey, jadi saya rasa kebanyakan industri dah mula sedar bahawa TVET ini merupakan juga salah satu pilihan utama mereka. Okey, jadi jadi program yang dan kursus teknikal juga mula sudah banyak disediakan, dan banyak juga program mentor mentee semakin banyak ditawarkan kepada pekerja baru. Okey, sebagai contoh kita lihat daripada Honda Yamaha dan sendiri, Proton, Morenas, Sapura Energy Sdn Bhd juga, mereka juga banyak menyediakan latihan intensif selama beberapa bulan kepada pekerja baru. Okey, terutama mereka yang baru tamat pengajian. Okey. Jadi latihan ini bukan sahaja membantu mereka meningkatkan kemahiran teknikal, tetapi juga membina keyakinan dalam menghadapi tugas-tugas yang lebih mencabar, di samping membantu belia-belia ini yang baru nak masuk alam pekerjaan ini lebih bersedia dan cepat dapat menyesuaikan diri dalam alam pekerjaan itu sendiri. Okey. Baik. Terima kasih. Terima kasih Tuan Abdul Rashid. Okey. Saya nak teruskan kepada Tuan Pengarah. Okay, Tuan Pengarah, Cik Ridwan. Okey. TVET kini tidak lagi dilihat sekadar sebagai laluan alternatif. Sebaliknya, sebagai pemangkin transformasi tenaga kerja negara. Okey, melalui pendekatan yang lebih praktikal, berorientasikan industri dan berpandangan ke hadapan, TVET diharap dapat melahirkan belia yang benar-benar relevan dengan kehendak pasaran. Okey, soalan saya Tuan Cik Ridwan, bagaimana TVET berperanan menyokong belia untuk menceburi serta bertahan dalam industri mekanikal dan pembuatan? Silakan Tuan. Okey, terima kasih Cik Syakir. Kalau bercakap berkenaan institusi TVET, apa yang menyokong tu, semestinya lah kita menyokong untuk belia kita lebih terampil ataupun lebih orang kata apa, berkualiti lah untuk kita keluarkan. Jadi apa yang kita buat dalam institusi TVET itu sendiri, kita banyak memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar kita tu untuk lebih kepada hands on ataupun menjalani latihan industri macam yang tadi Datuk Azadi sebut tu. Industri
kita bagi latihan industri lebih kurang dalam 3 bulan. Mungkin lepas ni kalau tengok balik, kalau ada keperluan yang lama, kita akan pertimbangkan supaya bila duduk dekat industri, dia orang tengok hands on benda yang sebenar, berhadapan dengan customer, berhadapan dengan majikan, bagaimana nak menyelesaikan masalah, bagaimana nak berhadapi dengan pelbagai orang kata apa, cara hidup lah kan, dia punya nak berurusan dalam bidang industri yang dia orang ceburi tu sendiri, seperti dalam bidang kimpalan ataupun dalam bidang automotif. Dan juga kita juga banyak memberi orang kata apa, bercollaboration lah dengan industri untuk tahu apa yang sebenar, keperluan industri yang sebenar, supaya kita dapat adaptasi ataupun adaptasi lebih awal di dalam semasa dalam proses pembelajaran tu lagi. Pelajar tu dalam bengkel lah, atau kita panggil di bengkel, dalam pusat pengajian, kita dah absorb mungkin dalam 20 ke 30% syllabus yang ataupun orang kata apa, yang diperlukan oleh industri tu, kita apply dalam bidang pendidikan yang sebenar. Jadi saya tengok dalam salah satu lagi, iaitu institusi TVET juga kita membekalkan kemahiran praktikal yang boleh digunakan terus kepada industri, seperti dalam fabrikasi logam yang melibatkan welding, automotif industri, robotik, reka bentuk, kejuruteraan, CAD, 3D modeling, penyelenggaraan dan kualiti. Ini antara yang kita praktis lah dalam institusi TVET, terutama dalam Kolej Kedah sendiri, iaitu melalui sijil, diploma dan persijilan kompetensi JPK ataupun NOS yang kita bangunkan tu bersama industri, dan juga yang boleh kita naik tarafkan secara berperingkat kepada pelajar-pelajar kita sendiri. Dan juga pelajar kita juga di samping dengan industri, kita juga memberi laluan ataupun artikulasi kepada laluan TVET di bawah KKDW atau Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ni. Kita juga buat laluan TVET ataupun laluan artikulasi. Pelajar-pelajar kita yang habis belajar kat Kolej Kedah boleh sambung ke yang paling tinggi adalah UniKL ataupun laluan kita yang tertinggi untuk degree ataupun master dalam bidang UniKL. Itu adalah satu laluan untuk dia sambung di tahap yang lebih tinggi lagi lah dalam bidang TVET. Okey, graduan TVET dalam mekanika dan pembuatan kita tengok sangat-sangat diperlukan dalam bidang industri, malah kurang lagi, malah diperlukan lagi. Kalau di Kolej Kedah tu kadang kita bawa keluar 50 pelajar tapi tak cukup, industri kita nak lebih lagi yang diperlukan. Di situ pun kita boleh nampak apa yang kita bincang industri memang sangat diperlukan dalam bidang kemahiran ni, terutama dalam bidang mekanika dan pembuatan. Dan macam saya sebut tadi, TVET kita dengan dasar TVET Negara 2030 yang pihak kerajaan sendiri mengharapkan lebih banyak belia-belia yang berkemahiran dikeluarkan ataupun kita producekan kepada pasaran, yang sememangnya macam saya sebut tadi masih lagi perlu mengisi kekosongan dalam industri. Jadi itulah peranan kita, dan juga segala bentuk yang perubahan seperti Internet of Things, IoT, Big Data, Analytic, robotik, sekarang dengan robotik ni dengan AI, dan juga pembuatan pintar, smart manufacturing yang perlu kita terapkan dalam sistem pembelajaran. Dan juga itu salah satu sokongan lah ataupun yang perubahan yang kita buat dalam bidang institusi TVET itu untuk menyokong pelajar dan juga industri yang di luar sana, insyaAllah. Itu saja Cik Syakir yang saya boleh kongsi. Okay, terima kasih Tuan Cik Ridwan atas penerangan sebentar tadi. Okay, saya nak teruskan kepada soalan panel kita yang seterusnya, iaitu Datuk. Datuk, pada hemat Datuk, apakah kelemahan graduan TVET yang kerap dibangkitkan oleh pihak industri dan di mana ruang yang boleh diperkasakan lagi? Okey, silakan Datuk. Okey, terima kasih. Antara kelemahan graduan TVET yang sering dibangkitkan oleh industri yang boleh ditambah baikkan dan seperti kemahiran insaniah, soft skill, masih lagi kurang mantap, iaitu lebih daripada segi komunikasi, keyakinan diri, kepimpinan dan kerja dalam berpasukan. Mungkin kat sini kalau kita lihat mereka masih lagi orang kata bila keluar masih lagi nak berkumpul antara satu sama lain. Contohnya macam untuk pergi ke OJT ataupun latihan industri. Kalau tak ada kawan, dia masih lagi tak boleh nak independen. Ini kita kena pupuk sikit lah. Kebanyakannya sekarang yang saya lihat
masih lagi perlukan kawan untuk buat pelaksanaan. Jadi kat situ keyakinan masih lagi kurang. Mungkin kita boleh pupuk akan datang. Yang keduanya sukar menyesuaikan diri dalam persekitaran kerja sebenar. Sebab mungkin baru keluar ataupun masih lagi muda, jadi dia masih lagi berpaut antara satu sama lain. Jadi kat sini mungkin untuk motivation akan datang kita boleh terapkan dalam pemangkin sahsiah diri itu sendiri. Yang keduanya penguasaan bahasa Inggeris dan ICT. Ya, ramai graduan TVET kurang fasih berbahasa Inggeris sedangkan industri kini global. Jadi kalau boleh kita untuk pengetahuan berbahasa ni bukan sekadar satu bahasa yang kita faham, lebih daripada 2 ke 3 bahasa amat lebih baik. Ya. Penggunaan perisian teknikal data digital ataupun automasi kadang-kadang masih terhad. Ya, mungkin dalam TVET kita masih ikut pengkhususan software yang mungkin pada ketika sekarang ini untuk pembelajaran untuk pendigitalan masih lagi ni, sedangkan industri dia akan update ikut masa ke semasa. Seterusnya pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Ada graduan cenderung bergantung pada arahan. Ya, jadi bila arahan tu kurang, dia pun tak boleh nak fikir seterusnya. Dia kurang inisiatif untuk mencari penyelesaian kreatif. Contoh dalam troubleshooting. Sebab tak semua orang boleh buat troubleshoot. Jadi kemahiran itu lebih penting, lebih tinggi. Jadi kalau lepasan TVET ataupun pelajar daripada TVET dapat menyelesaikan dalam troubleshoot ataupun mencari masalah, itu memang demand akan tinggi. Ya. Contohnya macam saya sendiri, saya akan akan tangkap pekerja pelajar yang boleh buat, dan kita akan ambil dan mungkin untuk dia punya sistem penggajian pun akan lebih tinggi daripada yang lain. Yang keduanya tidak biasa dengan pendekatan problem based ataupun project based learning. Ini pun sama. Jadi kebanyakannya pengetahuan tu masih lagi kurang. Ya. Yang seterusnya pengetahuan teori dan amali. Kadang-kadang kemahiran praktikal kuat tapi kefahaman teori asas agak lemah sikit. Ya, kalau kita tengok praktikal dia boleh buat pelaksanaan tugasan, tapi kefahaman dalam sistem tersebut dia masih lagi lemah. Ya. Sebab itulah kadang kalau saya dalam grup saya, bila mana saya minta mereka faham dulu berkenaan dengan sistem, apa yang you buat, apa sebenar yang permasalahan ini berlaku, macam mana sistem ini tak berfungsi. Kalau kita tak faham berkenaan dengan base, jadi kita tak boleh nak selesaikan permasalahan tersebut. Ini masih lagi lemah lah. Yang seterusnya menyekarkan bilangan perlu menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Ya, macam teknologi baru sekarang ni memang banyak. Ya, syarikat-syarikat pengeluar software memang dia kalau boleh produk dia memang kita utamakan, tapi kita tengok dulu dalam industri sama ada memerlukan ataupun tidak lagi. Seterusnya keterampilan diri dan etika kerja. Ya, dalam etika kerja disiplin masa kerja profesional dan sikap bertanggungjawab tu masih lagi lemah, di mana berkenaan dengan masa selalunya masih lagi tidak tepatlah dalam kehadiran, dalam waktu bekerja.
ada yang cepat putus asa bila berdepan dengan cabaran di tempat kerja. Ini saya tak boleh nak katakan, tapi dalam industri mungkin generasi sekarang ni dia terlampau advance. Jadi kat situ kurangnya dia punya kecepat putusasaan. Dia kalau boleh dia nak cepat, siap cepat balik. Itu yang berlaku. Jadi keputusasaan tu tinggi. Tapi kalau kita dapat solvekan dia dengan cabaran-cabaran ni, mungkin mereka sini pun sebenarnya boleh diinterruptkan ya dengan perkara-perkara tersebut lah. Seterusnya pendedahan industri amat terhad. Ya, macam latihan industri kadang terlampau singkat. Macam sebelum ni saya terima pelajar daripada institusi yang lain juga, kebanyakannya makin singkat. Daripada 6 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan. Jadi bila pendek, dia baru senang kata step pertama, bulan pertama tu dia baru nak adopt. Bulan kedua dia baru nak dapatkan dia punya skill dalam industri. Bulan ketiga dia dah tamat. Sebabnya dia kena siapkan dia punya buku laporan OJT tersebut. Jadi terhad. Itu yang saya maklumkan sebelum ni. Kalau boleh latihan industri tu kita panjangkan sikit. Seperti mana dalam di luar, ya, macam di Itali, untuk pengetahuan dalaman mereka ambil setahun dan seterusnya 2 tahun diorang dibawa keluar untuk menjalani latihan industri. Ya, contohnya macam di Ferrari. Ferrari dia ambil satu pelajar ni untuk diterapkan menjadi profesional. Kalau dia kaji berkenaan dengan gearbox, dia akan asah skill dan dia akan interrupkan supaya pelajar ni menjadi yang profesional berkenaan dengan gearbox. Sama juga dengan engine. Kita terapkan dia menjadi skill workers kat situ. Mungkin kita boleh dekat Malaysia kita boleh terapkan juga macam itulah. Ya. Graduan tidak cukup terdedah kepada budaya kerja sebenar industri yang berteknologi tinggi. Macam saya cakap tadi lah, kalau kita dapat panjangkan sikit supaya latihan-latihan di industri itu dapat diterapkan, ya, supaya mereka masuk balik kepada college ataupun institusi dan dia boleh cuba applykan kepada dan sharingkan ilmu yang ada kepada kawan-kawan yang lain. Ya. Okay, seterusnya kurang kesedaran usahawan. Kalau kita tengok fokus utama bekerja dengan majikan ni ada lebih tinggi lah. Sebab kebanyakannya keluar saya nak kerja, saya nak dapat gaji. Kalau boleh dapat gaji yang tinggi. Bukan mencipta peluang sebagai tekno usahawan. Ya, kita bukan tak nak galakkan usahawan ramai. Tapi dalam dunia usahawan kita perlukan juga pemain-pemain industri. Ya, kalau kita tengok usahawan-usahawan yang dekat luar, kebanyakannya perang harga. That's why saya sendiri pun galakkan untuk ada kesatuan dalam budaya usahawan. Ya, kalau kita tengok dalam budaya usahawan, bila kita ada kesatuan, kita boleh selaraskan harga-harga yang berada di luar sana supaya tak ada perang harga. Ya, sebabnya yang berlaku perang harga ni berlakunya sebabnya kompetitor dengan adanya usahawan bukannya daripada rakyat tempatan juga. Yang itu haruslah kita bendung lah. Okey, langkah penambahbaikan. Yang pertama, pengukuh modal soft skill, kemudahan dui bahasa. Yang keduanya, tingkatkan pendedahan kepada IR 4.0 ya, berkenaan dengan AI, IoT, automasi dan data analitik. Dan ketiga, pembanyakkan projek industri sebenar dan internship yang lebih lama seperti mana saya cakap.
Keempat, latihan graduan dengan kemahiran berfikir aras tinggi. Kita selalu terapkanlah berkenaan dengan KBAT. Kelima, masukkan elemen usahawan dalam TVET. Okey, itu sahaja daripada saya, Encik Syakir. Okey, terima kasih Datuk. Okey, saya nak teruskan ke soalan yang seterusnya kepada panel yang seterusnya, iaitu Encik Abdul Rashid. Okey, Encik Abdul Rashid, bagaimana Cik boleh jelaskan kepada apakah peluang kerjaya yang tersedia buat graduan TVET dalam industri mekanikal dan pembuatan masa kini? Silakan Cik Abdul Rashid. Baik. Okey, baik. Jadi banyak pekerjaan yang dalam boleh di dalam industri mekanikal dan pembuatan itu sendiri. Okey, salah satunya adalah pekerjaan teknikal dan operasi mungkin dulu teknik, operating machine, welding dan maintenance technician. Okey, yang keduanya adalah tanker atau penyelidik yang mana melibatkan movement ataupun CAD designer, supervisor kilang ataupun mereka yang terlibat dalam quality control. Okey. Yang ketiga adalah industri otomasi ataupun IR 4.0 yang mana melibatkan automation technician, mereka yang terlibat dalam mechatronics, robotics dan juga adaptive manufacturing ataupun 3D printing technician. Dan yang keempat adalah yang mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan atau perkhidmatan sokongan. Dan ini mereka yang bekerja di lapangan, sama ada technician atau plant executive dan juga teknisi support engineer. Yang kelima, bidang usahawan. Yang ini sangat luas lah. Mereka yang berniaga, yang membuat perniagaan kecil-kecilan, welding, fabrication, dan juga perkhidmatan servis yang lain. Juga perkhidmatan perundingan. Yang keenam pula adalah kerjaya dalam industri yang spesifik, contoh otomotif, motosikal, menjalankan servis, dan industri minyak ataupun petrokimia, juru teknik, dan mereka juga menggunakan perkhidmatan tenaga di utility, juga industri elektronik dan semiconductor dan aerospace. Yang terakhir, peluang global. Kalau kita lihat pelajar-pelajar TVET ini juga mendapat permintaan yang tinggi daripada Timur Tengah, Jepun, Korea, Jerman dan berbagai negara lagi, terutama dalam mekanikal, kimpalan otomasi dan penyelenggaraan. Kerana kalau kita lihat sebenarnya standard TVET Malaysia, MKF dan NOS JPK diterima dalam banyak negara. Jadi ini juga memudahkan peluang pekerjaan pada pelajar-pelajar kita di luar negara. Terima kasih. Terima kasih Cik Abdul Rashid. Terima kasih juga, kita sudah hampir sampai ke penghujung lah untuk webinar kita pada hari ini. Sebelum tu, sebelum berakhir, mungkin Tuan Cik Ridwan boleh memperkenalkan serba sedikit berkaitan Kolej Kedah pada para penonton. Silakan Tuan. Terima kasih moderator. Saya ambil masa yang sekejap ni ringkas. Untuk Kolej Kedah ni, untuk makluman semua, salah satunya di negeri Kedah, di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Kita dikawasi oleh Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah. Kita dah bertapak di negeri Kedah lebih kurang dalam 36 tahun, bermula daripada tahun 89. So program yang kita tawarkan ni, kita pernah dapat pengiktirafan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK dan Suruhanjaya Tenaga ST, iaitu dalam bidang diploma bagi hatchback, penunjuk bekuan dan penyelamat udara, dan teknologi motosikal bagi tahap 3, teknologi elektrik SKM tahap 3, teknologi fabrik diploma tahap 4 dan juga SKM, teknologi kimpalan dalam tahap 3, teknologi otomotif tahap 3 dan juga kulineri, masakan, semua 7 bidang. So insyaAllah kita sentiasa membuat pengambilan bagi yang pengambilan terdekat dalam bulan Januari. So dalam masa kita boleh mohon dalam UP_TVET, iaitu satu Malaysia. Semua orang boleh mohon untuk memasuki Kolej Kedah insyaAllah. Dan juga kita ada sempena dengan Expo TVET at KKDW di Ipoh Convention Center ICC Ipoh pada 10 hingga 11 Oktober. Kita ada di sana, pihak industri pun ada di sana. Kita buka booth dan boleh datang ramai-ramai untuk kita
menyantuni tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh terangkan lebih lanjut apa itu peranan Kementerian Kebajikan Desa dan Wilayah dalam bidang TVET, industri ada kat sana, dan insyaAllah College Kedah akan kita buka booth untuk berurusan dengan para belia dan juga ibu bapa dekat sana. Itu saja Cik Syakir, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Cik Ridwan, pengarah College Kedah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Meja Bersekutu Pertahanan Awam Cik Ridwan bin Muhammad Isa, pengarah College Kedah, Datuk Muhammad Azali bin Muhammad Bakri dan Encik Abdul Rashid bin Abdul Jalil atas perkongsian dan juga nasihat yang sangat berguna pada para penonton, terutama para belia yang menonton webinar kita pada hari ini. Saya harap sesi ini memberikan inspirasi kepada belia di luar sana untuk mempertimbangkan kerjaya melalui bidang kemahiran, terutama dalam industri mekanikal dan pembuatan. Terima kasih juga kepada semua yang telah menyertai perbincangan hari ini. Semoga kita semua dapat memanfaatkan peluang yang ada dalam industri yang dinamik ini. Sebelum berakhir, jom ke Expo TVET, Institusi Pendidikan TVET at KKDW tahun 2025 pada 10 hingga 12 September 2025 dari 9 pagi hingga 6 petang bertempat di Ipoh Convention Center ICC, Ipoh, Perak. Pelbagai acara menarik antaranya peluang pengajian TVET, peluang pekerjaan, pameran dan demonstrasi, pertandingan kreativiti dan inovasi, pertandingan kemahiran, tekno-usahawan dan pameran industri, pertandingan operasi drone dan banyak lagi. Ayuh ramai-ramai ke institusi pendidikan TVET at KKDW, pilihan kemahiran anda. Saya Muhammad Syakir Hakimi bin Farizan ingin memohon mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.